Okey, ni pantang larang kalau kita berbual dengan orang. Jangan muka masam. Sebab? Ni 3 sebab. Tengok sampai habis. Yang pertama, orang tak faham hati, orang faham bahasa badan. Kalaulah niat kita baik macam mana sekalipun, tapi dengan muka yang masam tu, orang terus nampak kita ni tak layak untuk didampingi. Kita mungkin ada masalah, kita mungkin meluat dekat dia. Macam-macam pemikiran yang negatif. Yang kedua adalah, kita kena faham muka ni sebenarnya dia lebih power daripada kata-kata. Dengan kata lain sebenarnya, dengan muka yang masam, apa yang anda sampaikan tu automatically terus dirasakan sebagai keras, agresif. Dan yang ketiga, orang dah jadi defensif daripada awal lagi sebab orang nampak anda seolah-olah nak menyerang. Mbak ulang, seolah-olah nak menyerang dengan muka masam tersebut. Sebab tu apa Mbak nak lepas ni sebelum kita berbicara dengan orang, jaga memek muka kita. Biar nampak ceria, kita senyum, tempe. Apa? Nak lagi tips? Komen. Nak.